Okey, so dalam subtopik 2.7 kita ada dua bahagian sebenarnya. Yang pertama impuls, yang kedua daya impuls. Dan subtopik ni memang panjang lah. Nah, habis ni cikgu rasa kita perlukan beberapa video. Tapi tak apa, kita tengok satu-satu impuls dulu. Okey, so impuls ni maksud dia adalah perubahan momentum. Impuls maksud dia adalah perubahan momentum. Okay, change in momentum. Dan ini adalah dia punya formula. So, formula dia adalah J equals to MV minus MU atau J equals to FT. Maksudnya, yang ni pun boleh pakai, yang ni pun boleh pakai ikut dia punya situasi dan soalan. Okay. So, daripada sini sebenarnya kan inilah dia change in momentum. Sebab ingat tak? Kita belajar momentum adalah P sama dengan MV. Jadi, MV ni momentum, yang ni pun momentum juga. Cuma ni momentum akhir, final momentum, ini adalah initial momentum. So, akhir tolak awal, final tolak initial, perubahan lah. Sebab tu definition dia, impulse adalah perubahan momentum. Okay, jadi impulse ni, M tu adalah jisim macam biasa, V dengan U tu laju awal dan akhir lah. Jadi kalau korang perasan, unit dia sama je dengan unit momentum sebab perubahan momentum. Macam contoh, mula-mula momentum 2 kg ms negatif 1. Sekarang momentum jadi 8 kg ms negatif 1. So berapa banyak dia berubah? Dia berubah sebanyak 6 kan? So 6 apa? 6 kg ms negatif 1. Sebab tu unit dia sama dengan momentum atau ns. Okey, mana datang ns? Sebab satu lagi formula untuk impulse adalah J equals to FT. Di mana F adalah daya macam kita belajar dalam 2.6. So unit dia adalah Newton. T pula adalah masa dan unit dia adalah saat. Jadi ns lah macam tu. Jadi dua-dua pun boleh pakai. Okay, kalau tak salah cikgu saya ingat cikgu lah dalam exam dia macam bagi. Tapi korang check lah dekat dalam list formula dalam exam tu. Tapi inilah formula untuk impulse. Dua-dua akan digunakan bergantung kepada soalan tu punya maklumat. Contohnya, bola ditendang 0.5 kg. So maksudnya kita ada M. Okay, bola berjisim 0.5 kg is at rest. At rest meaning U equals to 0. U equals to 0. Selepas dia tendang, sekarang dia punya laju adalah 1.2. So V dia adalah 1.2. Okay, so calculate impulse. Cuba fikir logik. Kita ada M, kita ada V. Lepas tu kita ada U. Lepas tu kita ada dua formula. Formula MV minus MU dengan J equals to FT. Kalau dia suruh cari J, logik lah mestilah kita pakai J equals to MV minus MU. Kenapa? Sebab itu yang ada. So M kita adalah 0.5, V kita adalah 1.2 minus 0.5, U kita adalah 0. Okay, so dekat sini sepatutnya kita akan dapat 0.6, unit dia adalah kg, ms negatif 1 ataupun 0.6 ns pun boleh juga sebenarnya sebab dia benda yang sama. Okay, so itu adalah cara nak pilih formula. So dalam ni kita pilih formula ni sebab apa? Sebab maklumat tu je yang ada. Pakailah. Buat apa yang boleh. Okay, so untuk soalan yang kedua, dia kata bola berjisim 0.5 kg dalam keadaan rehat juga. So maksudnya kita ada M. Okay, tak apa tulis dulu. Kita ada M. Lepas tu dalam keadaan rehat adalah 0. U adalah 0. Bola ditendang dengan daya 4 Newton. So ini adalah F kita. Selama 0.6 saat. Ini adalah T kita. So kita ada F. Kita ada T. Soalan kata cari impulse. Jadi mungkin ada yang akan argue, cikgu kita akan guna MV minus MU sebab kita ada M dengan U. Apa problem dia? Okay, problem dia adalah kalau nak pakai J equals to MV minus MU dan korang nak cari J, semua ni kena ada. Maksudnya M, V, M, U semua kena ada. Problem kat sini adalah yes, M kita ada. So settle lah masalah. U kita ada, settle lah masalah. Tapi V tak ada pun. Kalau V tak ada tak boleh lah. Jadi kita tak payahlah risau, tak payah. Tapi cikgu dia bagi, biarlah dia bagi. Okay. So kita akan proceed move on je dengan formula lagi satu iaitu FT sebab memang dua-dua ada. Okay. So F kita 4, T kita 0.6. Kita akan dapat 2.4. Betul tak? Sekejap 4 kali 0.6 dapat yes 2.4 unit dia apa NS ataupun kgms dengan 1 pun boleh juga. Okay, jadi ini ringkasan lah macam mana nak tahu formula mana yang kita nak pakai. Okay, so jom kita tengok yang seterusnya. Decide dulu formula apa nak pakai. Sebiji bola berjisim 0.05. So ni M kita. At rest maksudnya starting U dia adalah 0. Dia pukul bola tu, so sekarang ni dia bergerak dengan 8. This is the V. Soalan minta impulse. Okay, so formula apa nak pakai ni? Okay, so kita ada dua formula tadi. J equals to MV minus MU dengan J equals to FT. Kat sini apa yang ada?
Kat sini yang lengkap adalah MV dengan U. Jadi kita akan pakai formula yang ini. Okay, so point dia adalah dua-dua formula ni boleh pakai tapi depends kepada soalan. Jadi M kita dalam ni adalah 0.05 darab dengan V. So V kita adalah 8. Okay, minus 0.05 kali dengan kosong. So sepatutnya 0.4 lah. Sekejap kita try. 0.05 kali dengan 8. Ya benar. Dapatlah 0.4. Apa? Newton second. Okay, atau 0.4 kg ms negatif 1. Dua-dua betul. Okay, selesailah pasal bola golf. Okay, soalan yang ni pula. Okay. Cik try dulu, try. Okay, macam biasalah. Sebenarnya semua soalan yang kita nak buat ni, kalau korang rasa macam dah boleh buat tu, Cik try dulu. Jangan tengok je, try dulu. Okay, try. Pause kejap. Lepas pause tu, tengok sama tak jawapan kita. Okay, tapi cikgu terangkan. So, soalan ni dia kata jisim dia adalah 0.65, 0.65 kg pada halaju 5. So, maksudnya ni adalah U kita. Okay, ni adalah U kita. Dan dia langgar dinding. Dia melantun pada arah berlawanan. Maksudnya dia pergi dan patah balik. Tapi sekarang ni V dia adalah yang ni. So dia minta impulse. Jadi again formula J equals to MV minus MU dengan J equals to FT. Had ni nak pakai yang mana? Kita akan pakai MV minus MU sebab itu yang ada. Itu yang ada. So kita kira lah. J sama dengan MV. So M kita 0.65. V kita adalah 4. Okay. Tolak 0.65 darab dengan 5. Betul? Salah. Sudah. Kenapa salah pula? Sebab patah balik. Okey, sebab patah balik. Maksudnya dia pergi dan patah balik. Jadi bila dia pergi dan patah balik, korang kena letak satu positif, satu negatif. Okey, jadi kalau tengok dekat sini, tak apa, kita kali dulu 0.65. Dia sama macam prinsip kepada momentum hari tu. Kan kita kira prinsip kepada momentum, kalau dia berlawanan arah, satu kena positif, satu kena negatif. Okey, so 0.65 kali 4 tolak dengan 0.65 kali dengan negatif 5. So, korang akan dapat 5.85. Okay, kat sini dapat 5.85 dan unit dia adalah NS ataupun kg ms negatif 1 lah. Okay, so kalau tengok dia kat sini, jawapan kita adalah positif kan? So, positif ni maksudnya, okay, impulse ni, kejap impulse ni adalah vektor kuantiti tau. Vektor maksudnya dia ada magnitude dan juga dia ada arah. Kan? So dalam kes ni magnitude dia adalah 5.85. Arah dia macam mana nak tahu? Arah dia adalah positif. Maksudnya dalam kes ni, okay, cuba tengok balik pengiraan kita. Kita letak benda ni sebagai positif, benda ni sebagai negatif. Kan? So ni match. Arah dia sama dengan arah yang 4 tadi. So maksudnya arah dia adalah, contohlah, contoh dalam kes ni arah dia adalah yang ke kiri. Dalam kes ni lah. Dalam kes ni arah dia adalah yang ke kiri. Okey, sebab apa? Sebab 4 ni adalah yang ni. 4 ni adalah yang ni. Dan 4 ni tadi kita letak dia sebagai positif. Okey, cikgu saya dah lost. Tak apa. Kita pergi. Cikgu bagi contoh lagi satu. Sebab mungkin ada yang tak puas hati. Cikgu saya tak nak buat yang ni. Saya nak buat terbalik. Boleh je sebenarnya lah. Okey. So, J sama dengan MV minus MU. So, katakanlah M kita 0.65. Okey. So, sekarang ni korang nak letak negatif 4. Fine. Tak ada masalah. Okey. Tolak dengan 0.65 kali dengan 5. Okey. Jadi dalam kes ni cuba korang tekan kalkulator. Apa yang korang dapat? Korang akan dapat, percayalah cikgu cakap, korang akan dapat negatif 5.85 NS. Cikgu, kenapa tiba-tiba negatif? Sebab, nampak tak? 4 ni yang korang letak sebagai negatif. Bila korang letak 4 ni sebagai negatif, 4 ni arah mana? 4 ni masih lagi V kan? Masih lagi kiri. So, nampak tak? Sama je. Okey, korang still dapat 5.85. Arah dia still kiri. Okey, jadi setakat yang cikgu tengok lah. Okey, ni korang kalau rasa macam ragu-ragu ke apa, boleh confirmkan dengan cikgu korang. Tapi setakat yang cikgu tengok, kedua-duanya diterima. Okey, tapi boleh confirmkan balik dengan cikgu korang lebih baik. Okey, jadi point dia adalah dekat sini. Yang penting bila dia berubah arah, ingat satu kena positif, satu kena negatif. Siapa positif, siapa negatif sebenarnya tidak kisah.
Okey, cuma, jap, cuba. Biasanya ke kanan positif, ke kiri negatif lah. Dalam fizik, biasanya conventionnya adalah ke kanan positif, ke kiri negatif. Tapi technically, sepatutnya tak ada masalah. Okey, tapi again, apa-apa pun, bukan untuk video ni saja, semua video yang lain-lain ni, kalau korang macam, ya ke, ragu-ragu je pergi tanya cikgu sekolah. Better. Okey, diorang lebih tahu. Okey, itulah ceritanya. Habis dekat sini. Alright, so kita dah belajar impulse, jadi video seterusnya kita akan tengok pasal daya impulse ataupun impulsive force pula. Okay, so untuk video ni habis dulu dekat sini. Kita dah belajar impulse, formula dan maksud serta contoh pengiraan. Okay, so terima kasih anak-anak. Assalamualaikum.